Jadi nak cerita itu contoh mudah faham bagaimana perkara gaib itu maksud dia tidak pakai akal sampai jadi dosa dan pahala. Maka kalau dalam bab hukum, betul tak? Potong tangan, pencuri potong tangan, masuk akal? Kita kata bodoh lah dia nak kerja gapo lepas ni. Betul tak? Pada potong tangan dia, baik kita penjara dia, kita bagi tazkirah, kita bagi hukuman banyak, kita bagi lama-lama, dia insaf, dia jadi orang soleh, dia boleh bekerja lagi senang. Jangan. Hukum Allah ghaib. Itu makna yu'minuna bil ghaib. Selama ni kita faham ghaib tu apa? Hantu pelesit. Hak tak nampak. Betul? Salah. Itu bukan begitu. Bukan itu. Itu betul lah ghaib. Baik. Kemudian, itu maksud yu'minuna bil ghaib ni terima benda yang tak masuk akal. Asal, walaupun tak masuk akal, asalkan dia daripada Allah. Maka sebab itu dinamai iman. Apa makna iman? Akur, redha dan bersetuju. Yang kedua, apakah perbuatan yang kedua? Wa yuqimunas shalah. Betul tak? Yuqimunas shalah ni apa makna? Jadi bil ghaib di sini dalam tafsir dia terjemah bil ghaib tu apa? Bima ghaba anhum. Dengan apa yang ghaib daripada mereka. Minal ba'thi. Contohnya daripada perkara bangkit. Masuk akal tak perkara bangkit? Bangkit hari kiamat. Masuk akal ke tak? Payah nak terima tu. Nak fikir tak sampai. Wal jannah, syurga. Masuk akal tak? Tak boleh nak fikir Nabi cakap. Wan nar, neraka. Ghaib tak? Semua itu benda-benda yang tak masuk dalam akal. Tapi ingat ya, kalau kita ajar anak-anak esok, kena bagi tahu ini dosa, ini pahala. Kalimah tu dia ada barakah. Dia menyebabkan anak kita tu ada kesan. Kita cakap ini syurga, ini neraka. Jangan cakap ini bagus, ini tak bagus. Macam orang putih cakap, ini immoral, dia kata, tak bermoral. Betul tak? Dia sebut. Dia kata, this is not an immoral, dia kata. Oh, itu tak bermoral. Jadi kita pun tak faham. Jangan. Sebab tu mengubah perkataan zina kepada perkataan hubungan luar nikah adalah penyelewengan agama. Itu dia. Boleh? Sebut je zina. Sebut je babi. Rasa macam mana? Ada kesan. Betul tak? Walaupun dalam bahasa Arab sebut khinzir, tapi kalau kita serumpah orang, khinzir, orang gelak. Cuba kita serumpah orang, babi. Oh, mu kata aku babi. Terasa tak? Sebab itu bahasa Allah jangan diubah. Dia ada makna. Jangan. Ini kita pandai-pandai. Tak mau panggil hubungan zina, panggil hubungan luar nikah. Tak mau panggil berzina, kita panggil didapati bersekedudukan. Bersekedudukan. Bersekedudukan ni kau duduk, aku duduk. Macam tu. Faham tu? Jadi jangan ubah.